Ada seorang hakim, seorang ahli bijaksana. Dia tulis surat kepada saudara dia. Dia kata apa? Ya akhi, iyyaka wal ikhwan allazina yukrimunaka bizziyarah liyudayyi'u laka yawmak fa innaka innama tanalu ad-dunya wal akhirata biyawmik fa idza dhahaba yawmuk faqad qasirta ad-dunya wal akhirata. Apa kata hakim? Ni orang bijaksana ni disebut dekat saudara dia. Dia tulis surat, pendek aja surat dia. Dia kata, wahai temanku, wahai saudaraku, iyyaka wal ikhwana alladzina yukrimunaka bizziyarah. Jaga-jaga kamu dengan teman-teman yang suka memuliakan kamu dengan ziarah. Asyik-asyik nak ziarah ya. Nah, aja nak pergi lawat. Kamu kena jaga-jaga dengan orang yang selalu sangat nak ziarah kamu. Kenapa? Liyudayyi'u laka yawmak, untuk dia menghabiskan masamu dan harimu. Dia pergi ziarah kamu, habis hari kamu tadi layan dia. Fa innaka innama tanalu dunya wal akhirah biyaumik. Karena kamu mendapatkan dunia dan akhiratmu tadi dengan harimu. Fa idza zahaba yaumuka, kalaulah berlalu harimu tersebut, maka kamu telah rugi dunia dan akhiratmu. Baik. Adakah di sini dilarang untuk kita menziarah orang? Dan adakah di sini bermaksud orang yang menerima tetamu patutnya menghalang tetamu tadi datang? Tak. Hadza laisal maqsud. Itu bukan maksud yang disebutkan oleh syekh ataupun yang dimaksudkan oleh hakim, tuan punya pemberi nasihat ni. Maksudnya apa dia? Maksud ini adalah orang yang menziarahi kamu dan dia menghabiskan masa kamu dengan perkara yang tidak ada faedah. Tapi kalau dia datang dengan kamu dan datangan dia tadi ni ada faedah. Kamu dapat ilmu, kamu dapat nasihat, kamu dapat kebaikan dengan kedatangannya, dan dia juga dapat kebaikan dengan menziarahi kamu. Hadza ahsan, hadza syai' bagus. Benda ni benda yang sangat bagus. Menziarahi dengan niat untuk menyambung silaturahim, menziarahi dengan tujuan untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyambung kerabat, menziarahi untuk apa? Melakukan kebaikan dengan hanya sekadar memberikan orang panggil apa? Ketenangan kepada saudara kita yang mungkin sedang sedih dan seumpamanya. Maka itu semua adalah niyatu al-hasanah. Itu niat-niat baik, tak ada masalah. Yang dimaksudkan oleh beliau ni adalah menziarahi tanpa tujuan tadi. Menghabiskan masa maksudnya. Jadi kalau kata tetamu datang ke rumah kita dengan niat-niat yang baik tadi, maka itu akhirat dipanggil. Surahnya dunia, gambarannya dunia, tapi maksudnya adalah akhirah. Dia datang bukan untuk melakukan kejahatan dan mengumpat orang dan seumpamanya.